Bismillahirrahmanirrahim. الثالث أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف وتطييب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق. قال الله تعالى ومتعوهن. Perkara yang ketiga, hendaklah si suami berlemah lembut ataupun pandai-pandai fi ta'alluli, tentang mencari sebab bitatliqiha, untuk menceraikan dia, min ghairi ta'nifin, dengan tidak menggunakan kekasaran, wastighfafin, dan juga dengan tidak menggunakan mengejek atau memperlekehkan isteri dia, wa tatyibi qalbiha bihadiyatin ala sabilil imta'i, dan menghiburkan hati perempuan melalui hadiah untuk menimbulkan rasa gembira, wal jabri lima faja'aha min adal firaqi, dan untuk nak menimbal ataupun untuk menghiburkan hatinya kerana bala yang menimpa dia, yang mengejutkan dia kerana susah hati bercerai dengan laki. Perkara yang ketiga yang kita nak belajar malam ni adalah sambungan daripada empat perkara itu. Minggu lepas kita sebut bahawa seseorang suami bila nak bercerai juga, walaupun bercerai tu kira-kira yang tak comel, tak baik dah kita kira, tapi kalau nak bercerai juga dia kena jaga empat perkara. Yang pertama iaitu kita sebut hari tu, kalau nak bercerai, tunggu nanti perempuan kita tu ketika dia boleh sembahyang. Jangan cerai dia semasa dia dalam keadaan tak boleh sembahyang. Itu pun dalam masa dia boleh sembahyang tu pun jangan jadi masa suci atau masa dia boleh sembahyang dan kitanya setubuh pula ketika tu. Jangan. Kena cari satu masa yang dia boleh sembahyang dan kita tidak setubuh pun dengan dia ketika tu barulah kita cerai dia. Tujuan penting dan tujuan besarnya ialah untuk nak menentukan bahawa kandungan rahim dia ni bersih daripada kandungan anak, daripada benih kita. Yang arti kalau dia boleh sembahyang, lepas kita setubuh, lepas pada setubuh tu kira nak bercerai, maka boleh jadi dalam kandungan dia tu ada benih kita. Bila benih kita, maka payahlah, lambatlah dia nak lambat dia nak boleh kahwin pula. Bila lepas pada 3 bulan tu dia mari tanda-tanda mengandung gitu begini juga, lambatlah nak menghabis ke 9 bulan nanti beranak dulu juga pok nyanyi ke dia. So yang keduanya, bila nak cerai juga, cerai sekali sudahlah. Mana cerailah mu sekali cerai. Jangan cerailah mu pakai tiga rakun tiga selalu, jangan ajar mulut kita mongoh dengan benda-benda hukum begini, akan timbul masalah. Kerananya bila dia sebut hari tu yang Allah Ta'ala buat 3 tu, dia sengaja dah buat 3 kali supaya tiap-tiap sekali kita bercerai tu kita dapat pengalaman. Boleh jadi bila kita bercerai sekali berasa susah, dia pun susah, kita pun berasa susah, duk sorang nak bini lain bukan senang, nak pula kalau ada anak pula timbul fikir gitu begini. Jadi boleh jadi kita nak rujuk balik. Kerana kalau kita bercerai sekali itu boleh rujuk balik, tapi kalau cerai 3 kali sekaligus nak rujuk balik tak boleh. Ya kena tunggu Cina buta, dan Cina buta tu memanglah tidak baik. Walaupun barang tu mana dari segi zahirnya, bila ada akad, bila ada ijab qabul tu boleh, tapi dari segi tekniknya tak betul. Itu 2 perkara. Malam ni sambung yang ketiga. Yang ketiga kata dia kalau nak bercerai juga, kata dia an yatalattafa fi ta'allul bi tatliqiha min ghairi ta'nifin. Pihak si suami atau si laki dia kena berlemah lembut tentang mencari sebab. Ta'allul makna mencari elak. Maknanya bila kita nak bercerai, kena royak kerana tu. Ya kawan nak bercerai dengan emu ni kerana ni. Semasa kita duk bela kerana ni tu, jangan waktu big benda-benda yang menyakitkan hati dia. Kerana muka dia mau uduh kau, tiak dia mau bang kau, benda-benda lagu ni jangan waktu big, walaupun benda tu berlaku sungguh, tapi jangan waktu big benda lagu ni. Kerana apa? Kerana benda ni boleh melukakan hati seorang perempuan, dan hati manusia ni bila luka dia tidak sembuh dah. Dia tidak sembuh. Walau dia sembuh pun dia paru.
Jadi benda lagu ni jangan ajar mulut kita sebagai orang lelaki yang mempunyai kesabaran, yang mempunyai jiwa yang kukuh. Jangan diajar buat perkara-perkara yang melukakan hati perempuan kita. Jadi artinya kalau setara nak cerah lolo tu pun kita dilarang lagi waktu perkataan yang melukakan hati isteri. Apa kata hak bini kita betul benar dan kita pun tak ada niat nak bercerah, kau lagi tak boleh kita waktu benda-benda yang melukakan hati. Kalau kita nak main panjang lagi, kalau boleh nak tua, nak pak tua, nak gitu kan. Jadi waktu perkara-perkara perkataan yang melukakan hati isteri, terlalu amat tidak pandai kita betul balik orang jantan. Kata dia kalau nak bercerah sangat pun jangan main kasar. Dan sebutlah benda-benda yang tidak menyakitkan hati dia. Min ghairi ta'nifin, tidak menggunakan kekasaran, unf mana kasar, wastighfafin, dan memperlekehkan dia. Memperlekehkan orang puan kita, sebab itulah kawan nak bercerang demo kan demo ni anak orang darat lah, orang kapung lah, berapa semua buah darat, buah kapung, buah hulu ni sangat-sangat memalukan orang puan. Jangan dia waktu benda lagu ni kata dia. Wa tatibi qalbiha bihadiyatin. Di samping itu kata dia kalau nak bercerang juga pun carilah hadiah dia. Maknanya dah kita balik sepora panggil gapo, kelantan panggil balik polis padik kakak ke gapo. Kata dia kena ada hadiah. Patut kain batik Jawa ke, patut gapo, apa benda yang menyenangkan hati perempuan kita walaupun kita bercerah, tapi dengan sebab dia tengok dia boleh jamu hadiah yang kita beri, patut cicing ke, patut tanus bedang ke, kata gila gapo pun beri ke dia, kata dia supaya luka hati dia tu dapat ditimbang dengan hadiah yang kita beri. Wal jabri lima faji'aha min adal firaq, dan untuk jabar. Asal makna jabar ni belak. Bila kita patah, bila orang patah kan, pergi hospital buku. Nak gitu kan, buku tu nak suruh hak tulang patah tu jadi kokek-kokek. Begitu juga hati perempuan bila kena cerah, hati dia tu dah mulai kokek-kokek, dah patah dah. Untuk nak timbak, untuk nak suruh jadi hati hak patah, hati hak luka tu tidak golek kokek-kokek, kita timbak dia, kita bukuh dia dengan hadiah-hadiah. Jadi hadiah-hadiah ni ibarat seming untuk nak menyelamatkan hati dia yang luka, seming hospital maknanya. Ajaran Tuhan tu, kita rajatan congok-angok ni bakal tidak berasa berega sangat. Tapi kalau kena kita ni bertukar, kita orang lelaki ni bertukar jadi orang puan, kita merasalah bahagianya hidup dalam Islam. Kerana Allah Ta'ala reti benar masalah hati perut orang puan ni. Hati perut dia tak boleh selis sikit, luka dia, using dia, berapa. Kemudian kata dia satu cerita yang baca dalam Ihya Ulumuddin. Kana Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mitlaqan. Sekali lagi. Wajjaha Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ba'd ashabi li talaq imra'atayn min nisa'i wa qala qul lahumā i'tadda. Satu hari Sayyidina Hasan Hussein ni dua beradik, anak bagi Sayyidina Ali. Satu kali Sayyidina Hasan ni kirim setengah kawan dia untuk tolong cerah orang tina dia. Sayyidina Hasan dia nak cerah sendiri, dia berasa malu katanya, dia kirim saing sebagai wakil. Gila royak ke bini kawan tu, royak ke dia bahawa kawan cerah dia. Cara dia menyebutnya, dia tidak kata cerah dah, dia kata tadda makna tuan-tuan cik puan berdua bolehlah beredah. Boleh beredah lah. Jadi kalau sebut kata beredah juga arti bercerah dah gitu kan. Wa amarahu an yarfa'a illa kulli wahidatin 10,000 dirham. Dan Sayyidina Hasan suruh kawan dia sebagai wakil cerah bini tu, suruh wakil dia beri pitihnya tiap-tiap seorang perempuan dia 10,000 dirham. 10,000 dirham jam hari tu banyak benar lah. Jadi artinya walaupun si Sayyidina Hasan ni cerah orang puan dia, tapi dia timah dengan pitih 10,000 riyal. 10,000 riyal banyaklah. Jam hari tu banyak dah. Jadi 10,000 riyal ni sebagai bayaran sagu hati ataupun kita panggil mut'ah. Cerita panjang dia begini. Tuan kitab ni Imam Ghazali kata Sayyidina Hasan ni mitlaqan wa minkahan. Beri bercerah, beri menikah. Mitlaqan, beri tolak wa minkahan, dan beri menikah. Kemudian satu hari kata dia satu hari dia kirim sahabat dia untuk cerah dua orang sekaligus daripada perempuan dia. Baiklah kawan ni pergilah. Dan dia wipiti
20,000 riyal untuk 2 orang perempuan. Setelah kawan tu balik, dia pun tanya, dia kata lagu mana jadi. Dia tanya wakil dia ni terhadap perempuan, belah mana perempuan tu kata kawan tu, kata dia amma ihdahuma fanakasat ra'saha wa tanakasat. Kata dia hak seorang tu bila aku pergi kata gitu, kata dia, maka dia pun tunduk kepala dia wa tanakasat. Dan aku tengok kepala dia tu orang panggil terkoleh. Mula-mula tunduk, lepas tu kat terkoleh jatuh. Pusing kerana untuk lelaki dia cerah dia. Untuk lelaki pula cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan tu cucu Nabi kan, anak Siti Fatimah. Wa ammal ukhra fa bakat wa antahabat. Hak seorang lagi tu kata dia tidak tunduk je, teriak je. Teriak dan wantahabat. Intahab maknanya mengisuk-ngisuk, teriak sebab menikut misuk. Wa sami'tu taqulu mata'un qalilun min habibin mufarrid. Bila teriak aku unjuk duit 10 riyal, tubik di mulut hak puan hak kena cerah, dia kata, piti 10 riyal ni sikit je kalau berbanding dengan laki yang dikasihi. Jadi suami dia tu memang dia sayang, beri duit 10 riyal jadi apa kalau banding suami yang disayang. Maknanya seorang perempuan yang sayang pada suami, berilah apa saja pun harta untuk nak tukar dengan cerah, dia tidak akan berasa penukaran dia tidak terasa. Lebih baik ada untuk lelaki walaupun susah daripada WPT banyak tapi tak ada untuk lelaki. Lalu Sayyidina Hasan pun tunduk, buka cerita lah. Dan dia kata lau kuntum raji'an imra'atan ba'da ma faraqtuha la raja'tu. Kata dia, kalau aku ni lepas-lepas dah beri rajuk, kalau aku ni pesen aku lepas pada cerah aku rajuk, kata dia hak seorang ni aku rajuk lah, kata dia. Tapi tak ada arah lah, pesen aku dah, dan aku cerah aku tak rajuk balik, kata dia. Itu satu hari. So yang keduanya Sayyidina Hasan tu juga satu hari dia pergi jumpa dengan seorang tok guru besar, seorang alim ulama yang besar zaman dulu, namanya Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Abdurrahman bin Harith bin Hisham ni memanglah terkenal alim dia, waruk dia. Sayyidina Hasan ni pergi jumpa ke rumah Abdurrahman ni. Bila siapa aku rumah Abdurrahman ni, dia kata bapa yang tak pesan hamba sugi. Makna katanya Abdurrahman ni kata kepada cucu Nabi ni, hak nama Sayyidina Hasan ni, dia kata bapa yang mari sendiri rumah hamba. Kalau pesan-pesan pun tak apalah, hamba pergilah. Moga hamba ni walau belah mana tok guru besar pun, kalau bunyi kata Sayyidina Hasan pesan suruh hamba pergilah, moga kamu ni cucu Rasulullah kan, bapa dia payah-payah mari ni. Tapi Hasan kata al-hajatu lana. Kata dia, masalahnya masalah ajak hamba mari ni ada ajak. Jadi nak pesan-pesan tak kena lah, moga ajak hamba. Jadi dah ajak hamba susah payah marilah. Qala wa ma hiya. Katanya siapa dia? Abdurrahman bin Haris ni tuan rumah ni, dia kata ajak ke apa? Qala ji'tuka khatiban ibnataka. Dia kata hamba mari nak pinai anak puan tok guru tu dia. Dia pergi pinai sendiri. Dia kata mari ni ajaknya nak menikah dengan anak tok guru lah, nak minta anak tok guru lah, kata dia. Fa'atraqa Abdurrahman thumma rafa'a ra'sah. Abdurrahman tok guru tuan rumah ni tunduk sekejap, lepas tu bengah balik. Dia kata wallahi ma ala wajhil ardi ahadun yamshi 'alaiha a'azzu 'alayya minka. Kata dia, hak sebenar hak semati yang nak sebut kata tok guru ni, atas muka dunia ni tak ada lah orang yang berjalan atas muka dunia ni yang lebih saya hormati lebih pada awal lah, kata-kata ni, lebih pada awal kan tak ada lah. Seramai-ramai manusia jejak atas muka bumi ni, nak cari satu orang yang benar-benar saya hormati lebih pada awal tak ada. Walakinnaka ta'lamu anna ibnati bid'atun minni yasu'uni ma sa'aha wa yasurruni ma yasurruha wa anta mitlaqun fa akhafu an tutalliqaha. Kata dia, tapi tak tahu lah, kata dia. Awak yang pun tahu bahawa anak puan hamba tu adalah daging darah hamba sendiri. Berasa pusing, hamba ni berasa pusing kalau dia sendiri pusing, dan hamba akan berasa suka kalau anak puan hamba suka. Kalau anak puan hamba suka, hamba pun tu suka sama. Tapi kalau anak puan hamba pusing hati, hamba pun tu pusing sama. Kata dia, wa anta mitlaqun. Kata dia, awal ni beri bercerah, kata dia. Awal ni mengikut pengetahuan hamba sebagai tok guru ni, banyak sangat orang ada riwayat pas orang cerah bini, pas cerah bini, pas bini cerah bini. Jadi kalau awal bini dengan anak hamba orang, kata dia, fa akhafu an tutalliqaha, maka hamba bimbang takut awal cerah dia.
Wa in fa'alta khashitu an yataghayyara qalbi fi mahabbatika wa akrahu an yataghayyara qalbi alayka. Kata dia masalah cerah, nak cerah bini, nak cerah anak hamba tidak pelik lagi. Ya dia bimbang, kata dia takut bila bercerah hati hamba uguh tadi. Bila hati hamba uguh naik berasa benci kepada cucu Rasulullah. Dan bencinya seorang manusia kepada cucu Rasulullah ni memanglah satu benda yang hamba sendiri tak boleh kata dia. Jadi dia oleh yang demikian kata dia pada kita duk balas ke dia, balas lon maknanya. Mana kita kira adik abang lah, kita kira wah, gapo orang panggil adik kakak lah, tak salah lagi cara orang lain maknanya. Hamba tak salah. Nak suruh hati hamba ni cuci sokmo, pandai bersih sokmo dengan awak sendiri sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cerita-cerita bercerai ni maknanya tidak cerita baru seperti cerita lama. Dan siapa kau periksa ada orang-orang tertentu yang bercerai bini, bercerai siapa kau periksa tu maknanya. Walau bagaimanapun Hasan walaupun dia cerai orang tino dia, tapi mut'ah ataupun kita panggil sagu hati tu diberi siapa berpuluh-puluh ribu seorang-seorang isteri yang dia cerai. 3. Ar-rabi'u alla yufshiya sirraha la fi at-talaqi wala 'inda an-nikah. Yang keempat dan akhir sekali kata dia, tidak boleh tok lelaki buka rahsia retina. Baik pun ketika bercerai, baik pun ketika kita meneruskan perkahwinan. Bila seorang perempuan jadi isteri kita, apa kita nak buka rahsia dia depan orang, tak baik. Sama ada ketika nak cerai, wayak aku cerai habis ni, buat time ni, wayak rahsia tubuh dia, rahsia PA dia, rahsia betul lah kata dia, tak boleh. Kalau kita rasa nak cerai, silakan cerai, tak ada arah lah. Pakai gol lepas ikhtiar nak cerai juga, silakan lah. Tapi siapa aku duk royak keburukan dia kepada orang lain, jangan, minta maaf, tak baik, sabda. Itu kalau nak cerai. Lebih lagi kalau kita tidak nak cerai dia, tidak cerai dia, betul benar dia bini kita, dan kita nak teruskan hidup rumah tangga dengan dia, makin lagi mustahak kita tak boleh nak sebut rahsia tidur sekali, rahsia sekelambu, rahsia sebatang, rahsia berapa panggil, ni tak boleh sekali-kali. Kita tak setuju, nak cerai, tapi jangan sebut rahsia orang. Dia orang yang beri sebut, orang yang beri sebut rahsia orang ni, caping orang lain pula akan sebut rahsia kita. Tu dia caping jadi begitu. Dan dalam satu hadis bahawa Nabi kita bersabda, Allah Taala cadang malaikat khah dari langit, kerja dia jom kedak rahsia orang. Ada malaikat khah Tuhan kirim dari langit, kerja dia ni dia orang panggil peronda lah. Kalau polis peronda tu kan, peronda makna cak rata jalan, kerja dia jalan je. Tujuannya nak tengok kalau ada kereta terbalik, kau orang accident, kau bergapo, dia lapor banyak-banyak ke hospital, kau bergapo semua sekali. Begitu juga malaikat. Ada malaikat di muka dunia ni, round dunia seluruh, kerja dia cari rahsia orang. Rahsia orang lagu mana? Kalau rahsia molek, dia kutip royak kat orang, walaupun kita sendiri tak royak. Kalau rahsia udah, dia kutip royak kat orang, walaupun kita sendiri buat tu gak habis sulit je. Habis rahsia. Kita buat benda wuduh tengah malam buta. Kita buat benda wuduh pakat susi-susi dua orang je. Kita ada sekarang lain tak tahu juga dan capek orang panggil capek. Kalau tidak esok lusa, kalau tidak tahu tahun depan mesti orang tahu juga. Kenapa? Mereka ni kadang-kadang dia pergi berupa orang. Walau orang masuk kedai kopi tu pergi jumpa orang, dia royak lah. Dia royak rahsia. Kok yang molek orang ko. Kita ni sebagai seorang tok lebah buat benda molek, tapi dengan sebab kita tok lebah tak royak kat orang lah. Memang takut ria dak dia kan. Takut nak ria. Jadi tahu dah orang juga rahsia kita. Walau belah mana molek dia kita tuduh habiran dan malah jadi ria, tapi orang tahu juga melalui malaikat tadi. Kadang-kadang dia royak kat orang dengan bunyi suara je. Dengan cara dia beri mimpi. Kadang-kadang dia bunyi suara je, orang tak tahu. Tengok ramai-ramai gini bunyi yoya, tak tahu siapa dia. Dan kadang-kadang dia berupa orang ni duk buat kedai kopi gitu gini. Kita duk suka orang mana, duk suka kedai babah, kedai lori mana putih menai. Tahu-tahunya malaikat. Sengaja dia royak kat orang melalui dalam bentuk orang. Jadi oleh yang demikian, barang molek bila kita buat tak usah gaduh royak kat orang. Orang akan tahu melalui malaikat tadi. Dan barang udah jangan dibuat. Walau belah mana sulit, walau belah mana rahsia pun jangan buat. Kerana malaikat tadi akan royak juga pusing kat mana. Wah malaikat sergaduh royak kau kena royak kau orang panggil wartawan lah, panggil kat TV lah, berapa tiang agama. Oh tak sedut using lah, ada malaikat dia royak.
Faqad warada fi ifsya'i sirrin nisa'i wa'idun 'azim. Kata dia sesungguhnya telah datang dalam hadis mengenai dengan dosa yang besar terhadap orang lelaki yang duk buka rahsia orang perempuan. Rahsia orang perempuan orang tino dia sendiri maknanya. Dosa besar sangat. ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة فقيل له ما الذي يريبك فيها فقال العاقل لا يهتك ستر امرأته فلما طلقها قيل له لما طلقتها قال ما لي ولامرأتي غيري. Cerita orang juru yang tidak buka rahsia bini. Satu orang soleh, dia nak cerai dengan perempuan dia. Lalu orang tanya dia, apa yang nak cerai bini? Dia kata orang cerdik dia tidak buka rahsia bini. Jawab dia, orang cerdik dia tak buka rahsia bini. Bini kahwin kok kahwin nak cerai. Baik, duduk tak lama dia bercerai mati. Bila cerai mati, orang dia tanya pula, duk sekonya nak royak lah muka tidak bini dia dah. Dia bertanya, apa ni orang tanya dia, apa yang mu cerai ada bini mu? Dia kata, bila aku cerai jadi bini jadi orang lain, dia kata dia. Bila orang lain pun nak kerja duduk buka rahsia orang, kata dia. Gitu pula. Jadi ada seorang jawapan dia untuk nak melindungi diri dia daripada membuka rahsia orang. Inilah orang baik-baik. Habislah tu berapa perkara, 4 perkara tanggungjawab seorang suami ataupun seorang tok lelaki terhadap perempuan yang dia nak cerai. 4 perkara ingat molek. Habis sekarang ni pula huququz zauji 'ala zaujah. Tanggungjawab hak tok lelaki di atas isteri. Hak tok lelaki yang menjadi tanggungjawab isteri. Bila kita jadi bini orang, kita kena reti apakah hak tok lelaki yang mesti aku sebagai bini jaga dia. Supaya kita kata yang konsep barang orang. Ni hak orang. Hak orang apa erti? Hak orang tak boleh ganggu, kena hormat, kena berapa muka hak orang. Begitu kita bila jadi seorang isteri orang, kita kena reti hak yang ditetap oleh Allah ke atas aku terhadap tok lakinya berapa dia. Mula-mula kali kata dia ala zaujati ta'atu zauji fi kulli ma talaba minha mimma la ma'siyata fi. Wajib atas seorang isteri taat pada laki dia semua setiap benda yang tok laki dia minta daripada dia, syaratnya benda tu benda tidak maksiat. Sebagai benda yang tok laki minta daripada bini dia, maka perempuan dia, bini dia mesti taat. Asalkan barang yang tidak maksiat sudahlah. Itu kaedah secara umum. Waqad warada fi ta'zim haqqi az-zawji 'alayha akhbarun katsira. Kata dia sebenarnya datang dalam hadis tentang mesti menghormati, tentang mestinya seorang isteri yang hormat hak tok lelaki, datang kepada dia akhbar yang banyak. Maknanya kalau kira ayat, kalau kira hadis banyak benar. Ayat pun ada, nok-noknya hadis. Dalam hadis banyak benar menyebut apa hadis-hadis yang meminta seorang isteri benar-benar hormat dan taat pada tok lelaki. Banyak benar kata dia. Misalnya, qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana orang perempuan yang mati dan tok laki dianya redha daripada dia, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhalal jannah. Mana-mana perempuan yang mati dengan keadaan tok lakinya redha daripada dia, perempuan itu masuk syurga. Seorang perempuan yang mati meninggal dunia dengan keadaan tak ada berteki apa pun dia dengan tok laki dia. Waktu dia berlaki bini dengan tok laki dia ni tak ada berteki apa. Tak ada benda, tak ada berteki apa, duduklah keadaan bahagia, semua orang panggil aman sentosa semua, tengah-tengah begitu dia mati. Maka perempuan Nabi kata masuk syurga. So, وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. Hadis yang keduanya capung dengan hadis tadi. Mana-mana perempuan bila seseorang perempuan tu sembahyang cukup 5 waktu, puasa cukup bulan puasa, dan jaga faraj, jaga kemaluan dia, tidak berzina, tidak apa, wa ta'at zaujaha, dia taat betul laki dia,
dakhalat jannat rabbiha. Nabi kata mesti dia boleh masuk syurga Tuhan dia. Jadi pendeknya Nabi kita letak taat ketuk lelaki ni setara dengan semaya beh. Perempuan yang waktu dia hidup dia semaya 5 waktu, dia puasa molek, taat ketuk lelaki, kemaluan dia jaga, tidak berzina dengan apa, maka Nabi kata dia akan masuk syurga Tuhan dia. Artinya semaya, taat ketuk lelaki, puasa, taat ketuk lelaki ni bagian setara berlaku. Sebagaimana puasa ni wajib, sebagaimana semaya ban ni wajib, maka tarah yang sama Nabi kita letak masalah taat kepada tok lelaki. 2. Yang ketiga, qala Ibn Abbas, atatim ra'atun min Khath'am ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun ayyimun wa uridu an atazawwaja fama haqqu az-zawj. قال إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه. 2. Yang ketiganya kata dia cerita satu orang puan daripada kampung Khath'am. Nama bagi sebuah kampung Khath'am. Perempuan kampung tu mari mengaji dengan Rasulullah, tanya khabar. Ya Rasulullah, dia kata saya ni inni mar'atun ayyim. Saya ni perempuan tak ada tok lelaki lagi. Wa uridu an atazawwaja. Dan sekarang ni saya berasa nak kahwin. Fama haqquz zawj. Oleh itu saya nak tanya kamu ya Rasulullah, gapo dia hak tok lelaki? Hak tok lelaki yang duduk atas batu kepala aku, yang aku duduk pikul siang malam, hak dia ni gapo dia kalau aku boleh tok lelaki? Jawab Nabi, inna min haqqiz zawji 'ala zawjati. Hak tok lelaki yang mesti dipikul oleh isteri, idza aradaha farawadaha an nafsiha wa hiya 'ala dhahri ba'irin la tamna'uhu. Bila tok lelaki nak ke dia dan tok lelaki pujuk rayu terhadap tubuh dia, walaupun ketika itunya perempuan duduk atas belakang utara pun, dia tak boleh sekali-kali berdalih, dia tak boleh sekali-kali buat mahal. Maknanya hak seorang isteri mesti beri tubuh dia kepada tok lelaki. Bila tok lelaki nak ke dia, walaupun dia duduk cating atas belakang kuda dah, dia nak pergi dah. Kalau kita kata lah ni start kereta dah, kalau ni start kereta dah, tok lelaki kata naik dah, naik kuana ramai dulu sebentar. Dia kena mati kereta, kena naik. Ini hak seorang isteri. Jangan doa dalih tu dalih hamba nak ikut pejabat lah, hamba dia buat tu buat ni, itu perkara bukan perkara kerjaan adamu. Kerjaan adamunya mesti taat pada tok lelaki bila tok lelaki nak kepada apa ni tubuh dia sendiri. Kalau kita kata orang kampung kata kalau duk takarnya dapur sekalipun, duk kukunya sekalipun, kalau tok lelaki nak kena buti kukunya, buti. Tudung dia masuk bidan. Itu habis ibarat Melayu yang habis mudah dipaham oleh semua. Situ nak rayaknya bagaimana perempuan mesti taat pada tok lelaki. Kitanya wajatan bila dengar gini enggak berasa gagah besar je kan. Besar kita. Tapi kita kena ingat nafkah kita dari perempuan kita 100% naik atas kita. Kamu duk sebut sama bukan ini kerana dalam masyarakat kita ni duk timbul sangat orang tina kena taat ke tok lelaki, orang tina kena taat ke tok lelaki, duk ratik hok ni siang malam, kadang-kadang naik cemuh orang tina, naik perik. Setengah-setengah orang puan tu bila bercerah tak sip lelaki dah. Kenapa perik? Cara kau taat ke tok lelaki. Kita tidak ratik masalah nafkah tok lelaki pada bini, tak ratik hok tu, ratik sebelah. Jadi orang tina pun tak saya ratik. Hidup senyap, dah tahu dah orang jatuh duk ratik taat tok lelaki. Apa dia mau tak ratik iyalah kawan taat tok lelaki, dia mau kena wajib nafkah kawan. Dia tak ratik hot tu salah dia. Jadi malam ni kena ratik kedua lah. Balik hot tina kena ratik masalah nafkah, balik orang jatuh kena ratik masalah taat. Barulah ada perimanan, barulah ada keadilan panggil. Dan Islam ni memanglah agama adil. Bila Tuhan wajib hot ni, adalah benda hok haram balik sana tu pula. Dia gitu dah. Dalam Ihya Ulumuddin ni dia sebut sekarang lagi. Wa kana rajulun qad kharaja ila safarin wa ahida ila imra'atihi alla tanzila min al-'ulu ila as-sufl wa kana abuha fil asfal. Ceritanya satu orang keluar berjalan jauh. Tu lelaki lah seorang suami, kedai tuannya dia keluar jauh pergi musafir, kanu menego ke kanu gapo Allah alam lah. Belum daripada turun rumah tu dia pesan kat retina dia, jangan turun bawah. Arti rumah kita kira rumah 2 lapis lah. Dia duduk lapis bawah. Jadi waktu nak turun tangga dia pesan kat retina dia, demo jangan turun bawah. Moga makan minum air api gapo ada belakang dah datang. Turun buat gapo?
apa duduk bawah, tingkat bawah ni sakit. Maka dia perempuan ni tak ada nak buat, nak turun. Tok lelaki pesan jangan. Tidak nak turun, ayah sakit. Apa buat laguan? Dia pun kirim utusan dia kepada Rasulullah. Kirim satu orang pergi jumpa Nabi, tanya betul belah mana ya Rasulullah. Ayahnya sakit, dia duduk lapisan bawah, duduk tingkat bawah. Akunya duduk atas, nak turun. Apa ni tok lelaki kata jangan, tidak nak turun, takut neraka kepak. Nabi jawab kan, ati'i zawjaki. Nabi kata tak boleh, mu kena taat ketuk lelaki. Famata. Taat ketuk lelaki tak turun, dia teriak atas sore lah nak turun, takut neraka ketuk lelaki. Akhirnya pok ni mati. Fasta'marathu. Maka perempuan ni kirim pula orang. Kirim pula orang pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, ayah aku sakit hari tu mati dah. Boleh ke dak aku turun melawat ayah? Faqala ati'i zawjaki. Nabi kata jangan, taat ketuk lelaki. Walaupun mati, walaupun berapa taat. Fadufina abuha. Maka lalu orang bertanyalah ayah dia. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruha anna Allah qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Bila sudah tanya ayah dia dengan keadaan dia pun waktu sakit pun tak boleh cara, mati pun tak boleh kita tengok muka nah. Nabi kita pula kirim orang pergi royak kepada hak tino ni. Royak ke dia bahawa Allah Taala pun dosa ayahmu kerana mung sebagai seorang anak taat ketuk lelaki. Tuah mung sebagai anak yang soleh taat ketuk lelaki, jakit tuah sampai kaya mung dalam kubur. Tuhan pun dosa ayahmu. Hidup kita ni para hadirin semua sebenarnya nak kau begitu je. Hidup kita nak pada Tuhan ni rela. Walau belah mana susah kalau Tuhan rela, tak apa. Belah mana susah. Hak ni hak Nabi kata illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Nabi kata, hei Tuhan, kalau mu tak marah je kat aku, tak apalah. Orang nak kata guano, orang nak buat guano kat aku, tak apa. Asalkan mu seorang jangan marah, sudahlah. Nabi kata lagu tu dan doa dia ketika dia balik daripada Taif. Waktu Nabi keluar ke negeri Taif untuk nak berdakwah di sana, kerana orang Mekah tak terima dakwah dia, pergi ke sana, harap apa orang sana terima, tahu-tahu orang tagung dengan batu. Tagung dengan batu, lepas apa semua sekali siapa aku keting tu berdarah. Darah terus tak ada orang buat doa panjang. Lalu subna kata illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Tuhan berdarah dah. Orang pun tak terima dakwah aku, kaki aku berdarah, aku pun lapar gitu bin. Tak apalah Tuhan, asalkan musuh jangan marah, dah gigilah nak jadi guano aku, tak ada masalah. Jadi begitu je kan. Jadi masalah kita hidup dalam muka dunia ni nak cari keredaan Tuhan. Belah mana kita jadi bini orang, aku jadi tok lelaki orang, aku jadi tok guru orang, aku jadi pegawai kerajaan, aku jadi Perdana Menteri, aku jadi berapa. Tumpu yang utama hidup sebagai seorang Muslim ialah nak cari ibtira wajhi rabbih, untuk nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tiap-tiap orang yang matlamat hidup dia sini, dia cari harta banyak mana pun insya-Allah selamat, cari ilmu banyak mana pun insya-Allah selamat, cari pakat tinggi mana pun selamat. Kalau matlamat hidup kita tidak apa yang kepentingan diri, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kau pikak kawan tak ada pasal-pasal, Tuhan pun dosa dia kerana tuah anak tino dia ni benar-benar taat pada tok lelaki. Pasal lagi tidak usah lagi banyak lagi lah, kita baca lah jajaran sekali jumpa ni. Wa dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa. Satu kali Nabi duduk syarah, dalam ucapan dia dalam ceramah dia timbul masalah perempuan. Ceramah ngajar terlibat masalah perempuan. Faqala hamilatun walidatun murdi'atun rahimatun biauladihinna laula ma ya'tina ila azwajihinna dakhala musalliyatuhunna aljannah. Nabi kata betina ni mengandung lagi, beranak lagi, bui susu, wipek orang panggil lagi, lepas tu duduk bercaur ke anak-anak lagi. Semua ni benda berat berlaku. Benda berat ni kalau tidaklah kerana masalah dia dengan tok lelaki, padan dah. Kalau perempuan tak dikalunya semayang agak, masuk syurga padan dah. Nabi kata kalau orang tino ni padan masuk syurga, boleh masuk syurga ni padan dengan tu je. Padan dengan susah dia kandung anak, padan susah dia beranak, padan dengan susah dia duk wipek ke anak, padan duk susah dia apa ni mandi anak. Bah kalau dia ni pula capung dengan semayang dah pula, dan dia tidak buat masalah apa dengan tok lelaki, padan dengan tu dah untuk masuk syurga.
Jadi syurga ni bagi orang puan bukan masalah payah sangat. Kerana susah payah hidup dia jauh daripada mengandung sampai ke berapa tu memanglah Tuhan menghargai. Jauh daripada mengandung sampai ke anak besar, berperangan molek ni bukan kerana lain, kerana rutin dah dia ni. Bakal dia ada sembahyang cukup dekat tak? Dan dia tidak ada masalah apa dengan tok lelaki kat padang hak tu dah masuk syurga. Tak payah kuana dah. Tapi kalau dia mengandung tu mengandunglah, beranak tu beranak, tapi kalau dia dengan tok lelaki ada masalah, dengan sembahyang pula tak cukup pula gak. Tak ada arah lah dia. Nasib tak baik dah apa. Tak boleh masuk syurga lah dia ni mana. Jadi kita kampung para hadirin semua nak kita orang kampung, orang Tino kampung. Kerja buat luar tak ada. Nak bahasa perempuan yang orang panggil beranak tu kerek sikit kan. Jadi orang perempuan yang beranak kerek, lepas sorang, susahnya dia pucat, kelak tubuh tak cukup darah, kata doktor letih semua. Acu-acu nak besar, kandung pula. Acu-acu nak berjalan, ni kandung pula. Perempuan macam ni, kalau dia semaya cukup malam 5 waktu dengan tok lelaki dia panggil beres, dah budak-budak, tak ada masalah apa, garanti syurga. Dia tak ada masalah apa, dia duduk rumah, dia dengan orang tak ada masalah apa, dia biar dengan tok lelaki dia pun apa orang panggil tak ada masalah apa dengan dia. Apa lagi sebab tak lewat syurga Tuhan ya. Moga lepas orang-orang anak dia jajar molek, dia didik molek, berapa molek jadi anak-anak soleh berlaku, anak berjuru berlaku, berapa lagi masalah dia dengan syurga dia. Tak ada masalah apa. Lepas itu Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fin nar fa idzan aktharu ahliha an-nisa'u. فقلنا لما يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعنة ويكفرن العشير، يعني الزوج المعاشر. وفي خبر آخر اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء، فقلت أين النساء؟ قال شغلهن الأحمران الذهب والزعفران. Nabi kata malam aku naik ke langit tu, aku pergi tengok juga ke dalam neraka. Malam aku naik ke langit bulan Rajab ni kan. Bulan Rajab ni habis dah kita. Habis dah. Baiklah, bulan hak baru habis ni Nabi kita naik ke langit. Dan masa Nabi naik ke langit, Nabi tengok macam-macam perkara, termasuk Nabi kata aku pergi jenguk dan neraka tengok. Fa idzan aktsaru ahliha an-nisa. Tengok situ orang Tino, tengok bucuni orang Tino, tengok bilik tu orang Tino. Sebahagian besar daripada penduduk neraka ni kena kat orang Tino. Faqulna lima ya Rasulullah. Bila Nabi kata lagu tu, maka pendengar ni, kok bagi orang Tino ni, pakat tanya belaka, apa ya Rasulullah? Apa kami banyak masuk neraka? Qala yukthirna al-la'na wa yakfurna al-ashir. Nabi kata yang jadi orang puan ni ramai kerana beri berdoa menyupuh. Beri nyupuh dan tak perga budi tok lelaki. Supuh tu supuh tok lelaki, kau supuh ke anak, kau supuh ke berapa tak tahulah. Tapi pesek ni pesek supuh tok lelaki lah. Nak pula kalau rumah tu kita orang miskin duduk dekat rumah orang kaya sikit. Bini pula bahasa berani nak jadi orang kaya. Ketika tu dia padu tengok tak. Rumah orang tu cap, rumah kita dak. Dak tu dia renyih lah sikit. Rumah orang tu ada motosikal, kita dak. Orang tu gola semua, kita dak. Orang tu dekat raya gak kain lansir, tukar hak baru lah, anak-anak pakai baru-baru berlaku, anak kita lah anak gotu. Jadi hati tu lelaki ni gelegak semua, pergi cari harta pun bahan panah, balik ke rumah bahan bini. Jadi tak ada senang semua tu lelaki. Perempuan macam ni Nabi kata ni lah punca yang menyebabkan orang Tina masuk neraka banyak. Dia tidak sedar. Nak kalau tu lelaki ni bahasa jenis rajin. Tu lelaki tidak bahasa jenis belong, bahasa jenis rajin, cari harta betul benar. Apa yang duk baru ke dia? Kalau tu lelaki tu bahasa-bahasa belong kau berapa tu masalah lain lah. Boleh kita nasihat boleh berapa, tapi jangan supuh nasihat boleh. Tapi kalau tu lelaki kita ni tahu dia ni orang soleh, semayang tak tinggal, gratis taksi boleh pergi sama 20 jima awak balik gitu gini. Kalau dah boleh sikit nak buat rezeki Tuhan. Berapa orang panggil? Rezeki ni dekat tangan Tuhan. Ikhtiar cuma duk kita, tapi bagai sikit banyak dekat tangan Tuhan. Itu jangan buat lacam mulut, jangan buruk, jangan buat kan longgar panggil dengan tu lelaki ni jangan. Kita baca perhatian. Qalat Aisyah radhiyallahu anha atat fatatun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni fatatun ukhtabu fa akrahu at-tazwij. Satu budak muda perempuan kita panggil gadis, seorang anak gadis pergi jumpa Nabi.
Lalu kata dia, ya Rasulullah, saya ni masih muda lagi, masih gadis lagi, dan ada orang pinang saya, tapi saya sendiri tak save kahwin ni, tak save kahwin. Fama haqqu zawji al mar'ah. Tapi bila-bila tak save pun dia tanya, dia kata hak gapo, hak tok laki di atas seorang isteri tu gapo dia. Walau kana min faraqihi ila qadamihi sadidun falahastahu ma addat syukrah. Kata dia, Nabi kata, kalau jok di ujung rambut sampai ke ujung kaki tu lakimu tu ada nanu, kepala pun nanu, tubuh pun nanu, pah kaki pun nanu, kudih lah kita kira. Pah tu mu jilat dengan lidah. Nah, cuci tu bukan cuci dengan air, cuci dengan kapah, dak mu jilat nanu tu lakimu tu dengan lidahmu pun ma'addat syukrah, mu tidak boleh menyempurnakan syukur lagi pada tu laki. Mana kalau mu jilat dengan lidah mu pun mu tidak boleh bayar lagi budi baik tu lakimu. Apa kata kalau mu tak cara lalu nak tu laki sakit, waktu kau lagi teruk. Qalat afala atazawwaj. Budak ni bila dengar lagu tu dia pun naik gerum tak si amu tak si belaki lah ya Rasulullah, amu tak si nikah lah, berat doa. Qala bala tazawwaji fa innahu khair. Nabi kata tak boleh, kena nikah. Daripada duduk saja, daripada seorang diri tidak ada tok lelaki, baik ada tok lelaki. Baik ada tok lelaki daripada duduk membujang kawan, tak boleh. Seorang perempuan lebih baik dia ada lelaki daripada dia duduk seorang. Walaupun besar, walau bagaimana berat sekalipun tanggungjawab seorang isteri terhadap tok lelaki, tapi bila isteri itu setia betul, buat betul, maka tak ada masalah. Dan boleh pahala nak pula dengan khidmatmu pada lakimu. Itu dia. Kemudian wa min haqqihi kemudian kata dia, wa min haqqihi alla tu'tiya syai'an min baitihi illa bi izni. Terbaliklah kita. Wa min haqqihi alla tu'tiya syai'an min baitihi illa bi izni. Setengah daripada tanggungjawab juga bahawa hak tok lelaki juga, setengah daripada hak tok lelaki yang mesti dijaga sepenuh oleh isteri, bahawa perempuan ataupun isteri tidak boleh beri seperkara pun daripada rumah tok lelaki kecuali dengan izin tok lelaki. Seorang perempuan bila mari duduk di rumah kita, rumah tok lelaki, segala barang yang ada atas rumah kira hak tok lelaki. Tidak boleh dia nak ambil barang ni bui kat orang lain kecuali dia kena minta izin tok lelaki dulu. Apa saja pun benda hak duduk atas rumah, makanan, minum, kain, baju, pisau, parang, berapa atas rumah tok lelaki, maka dikira barang tok lelaki. Dan tidak boleh sekali-kali seorang isteri pandai-pandai nak ambil beri barang ni bui kat orang lain illa biiznihi, walaupun dengan izin tok lelaki lebih dulu. Kalau tok lelaki kata tiga-tiga puyang buah gapo gak naiknya gapo lah pahala sebutir duanya tu ke rumah orang tu, orang ni luruh dia enggak panggil lah budak-budak kat dekat ni makan. Tak apalah. Tapi kalau tok lelaki tak kata, jangan buat. Walaupun kita nak bui kat orang gelitik lenyar sekalipun, tapi sebab barang ni barang tok lelaki kita, tak boleh buat pandai-pandai. Dia tak ikuti gaji dia. Sama-sama kerja lah. Masalah kerja kedua. Soalnya sekarang masalah kerja kedua. Bila kerja ni sama ada makan gaji ke ataupun menego ke apa, tu lelaki menego cara dia, bini menego cara dia. Agama kita diberi peluang kepada orang Tino memiliki harta. Amgau ni tidak sepuluh orang putih. Orang Eropah hamba sebut dah sekali hari tu. Kau duduk sini kau sebut mana. Orang putih pah kelela ni pun perempuan yang jadi isteri orang tidak boleh nak tasarruf, tak boleh nak beruru harta dia 100% kecuali dia kena berikat dengan tok lelaki. Itu orang Eropah. Islamnya beri peluang kepada orang perempuan memiliki harta dia. Harta hak ayah dia beri, hak mak dia beri, hak boleh dengan titik peluh dia buat tepung kau begitu begini, buat kuih boleh pergi jual kedai, bayar ni hak dia 100%. Baik. Kalau dia nak beri barang dia, nak beri barang dia tak ada apa barang dia. Gaji dia nak beri sama seria kepada budak, tak ada apa-apa. Dia tidak
mustahak minta izin daripada tok lelaki untuk nak bersedekah barang dia sendiri. Yang minta izin ni ialah harta tok lelaki. Nyo tanah tok lelaki, derian hak tanah tok lelaki, dia tak boleh buat pandai kecuali dia kena minta izin. Dan izin ada dua. Satu dia panggil izin mutlak. Dalam istilah fiqh kita dia panggil izin mutlak. Izin mutlak ni mana kita kira izin sekali je. Mula-mula kita berlaki bini dengan dia, kita royak. Dia mau ni nyo kita lah ni nyo kawan lah. Jadi kalau ada naik nyo gapo, kalau ada orang mari jumpa nak mau ambil nyo gapo, kabui lah atau sudah ambil rega lah. Jadi kalau pesen kata untuk lelaki macam tu ngikut uruh orang kapurnya bahasa pesen bui sama-sama, maka bini bolehlah bui sama-sama. Mulakan dia bahasa pesen tahu untuk lelaki dia ni bahasa pesen nyak sekali begitu, sekali begini. Sekali dia bui, sekali dia marah, sekali dia bui, sekali marah. Ketika tu bini tak boleh buat pandai. Kalau nak bui juga kena tanya, abang, lah mana dah? Awak mari ambil nak jumbonya gitu, nak ambil gapo lah, pisang kau bergapo, kau pitih mah kau bergapo. Ketika tu kena minta izin sama-sama. Itu panggil izin muqayyad. Serupa juga masalah turun tangga nak pergi ke mana-mana. Kau tu lagi kata nak pergi kedai lah ataupun nak pergi rumah tu gilah. Pesen cara dia bercakap tu pesen sama-sama. Pasal pesen bui orang panggil gapo orang panggil open ticket lah, maknanya tiket terbuka, boleh nak tulis bila-bila mana tak apalah. Shuttle flight mana boleh gitu, boleh pergi sama-sama, tak apalah gitu. Tu hamba nak sebut sekali. Ada orang tanya mengenai dengan taklid. Siapa dia tak ingat, hamba tolong siapalah kan siapa dia tanya. Seorang tu lelaki bertaklid. Kalau pergi rumah orang ni jatuh cerah lah. Itu taklid tu biasa bagi kita orang Melayu ada penyakit ni, penyakit taklid. Kemudian soalan yang orang tanya hamba lebih kurang dalam sebulan seminggu baru ni, apa kata kalau dia nak cuk balik? Tok lelaki kata, tak apalah lah ni aku berilah aku pergi. Jadi hambanya jawab mulutnya, hamba kata tak apa. Sebenarnya tak boleh. Bila kita bertaklid, dia tak boleh, dia kena janji. Dia tak boleh tarik balik dah taklid. Dia hamba bertukar dengan masalah supuh. Masalah bersupuh. Kalau kita bersupuh, wallahi mung tak boleh pergi. Mung tidak boleh pergi ke rumah ni. Kita kata ke bini dia, tak boleh tak. Wallahi mung jangan pergi. Kalau pergi, apa namanya, bersupuh namanya. Kalau kita bersupuh, kita boleh cuk balik. Tapi syaratnya kita kebayar keparat. Kita sebelah kambing, kau bergapo. Tak ada cara dia lah, sponsor kau bergapo semua sekali. Itu cara dia ada. Kalau bersupuh. Tapi kalau masa taklid begitu, dia tak boleh cuk balik. Dia sekali taklid, dia berhenti tidak berlaku cerah. Kalau kawan ni pergi semati benda hak tu lelaki bertaklid, dia jatuh cerah. Jatuh cerah tu ada apa? Nak pergi pula tak apa, muka tidak bini dia dah maknanya. Gitu dulu. Dia minta maaf lah dan tarik balik ni kalau ada siapa dia dalam majlis malam ni tanya apa masalah taklid. Bila seorang tu lelaki taklid dengan bini dia, jangan buat gotu, jangan beri sini, jangan makan gotu, jangan buat ni. Kalau mau buat juga jatuh cerah, maka tu lelaki tak boleh cuk balik. Ni berat gua ni, jangan sebab tu mulut jangan diberuh sangat. Tak tarik dengan bini. Dia tak boleh tarik balik. Tak boleh lah. Bila berlaku, dia gapo dia habis, jatuh cerah. Habis cerita tak apa. Dia taklid ni berat benar. Dan cerah sekali cerah habis cerita. Allahu akbar. Kata dia wa in fa'alat apa nama ni, fa in fa'alat zalika kana al-wizru 'alayha wal ajru lahu. Kalau retina ni buat juga, mana tu kalau barang tok lelaki, harta tok lelaki dia bui juga kat orang dengan tidak seizin tok lelaki. Kalau bini ni bui juga, kana al-wizru 'alayha wal ajru lahu. Dosa tu naik atas bini dan pahala boleh ke tok lelaki. Pahala boleh ketuk lelaki, dosa naik atas bini. Kerana bini dia tasarruf, dia uruh harta orang lain yang tidak seizin. Walaupun orang lain itu kena ketuk lelaki dia sendiri. Wa min haqqihi alla tasuma tatawuan illa biizni. Dan setengah daripada tanggungjawab yang mesti dijaga oleh isteri juga, bahawa seorang isteri tidak boleh puasa sunat kecuali dengan izin tok lelaki.
perempuan ni bahasa jenis orang lebah misalnya, bahasa jenis orang warung, jenis-jenis orang dakwah lah kita panggil tak gitu kan, orang warung bergapun bahasa nak poso nyau gapo. Sedangkan tok laki dia tidak wayak, kerana boleh jadi isteri apa untuk laki dia nak ke dia setubuh kasih hari apa semua sekali, ketika tu dia kata mana, dia nak kata setubuh boleh tapi mau poso tak boleh, abang tak boleh hari ni mau poso tak boleh. Walaupun dia poso, sedangkan poso ni kira ibadat pada Allah Ta'ala, pun tidak boleh nak poso sunat, kecuali kena minta izin untuk lelaki dulu. Abang mau nak poso esok boleh ke tak? Jadi untuk lelaki ni kalau reti kan, tidak jadi kan? Kalau dia berasa, dia kata tak boleh, tak boleh kawan. Muka kawan cuti duduk rumah minggu juga. Berasa mulut. Tak reti kan? Berasa nak makan maknanya. Tak boleh tak sah. Dan itu berpahala. Dia dapat pahala, perempuan dapat pahala kerana dia beri peluang pada laki dia menyempurnakan hajat dia. Fa in fa'alat dhalika ja'at wa 'atashat wa lam yataqabbal minha. Kalau dia berkerah juga puasa juga, dia kata leh kawan puasa moga lama tak puasa sunat. Bulan ni bulan fadilah begitu begini dia syarah dia, moga dia mengaji tak gitu kan. Kata dia ja'at, lapar lah dia, wa 'atashat dan dahagalah dia, wa lam yataqabbal minha, tapi Tuhan tidak akan terima puasa daripada perempuan. Kita ibadat ni bukan ibadat semata-mata dah. Ibadat kita nak suruh Tuhan terima. Kalau ibadat dah siapa tanya semaya yang tanya puasa tak Tuhan terima kau tak terima kita tak cara, itu bukan cara orang Islam. Ni satu benda yang kita kena faham. Ibadat yang kita buat masjid, yang besar tak gege cakap buat masjid lah, musabaqah Quran lah berapa, dia mau kena reti ni bagian ibadat. Tuhan terima kau ibadat ni. Piti habis, gotu gani habis, Tuhan terima tak terima ni ada kaedah dia. Itu dia duduk. Jadi masalah perempuan semaya, perempuan puasa, masalah perempuan puasa sunat dengan tidak seizin untuk lelaki ni, janganlah kita fikir kita dikira buat ibadat je. Terima tak terima kita tak kira dah, jangan. Bila kita buat ibadat walaupun bismillah sepatah, walaupun sedekah duit 10 sen, walaupun kita mengajar sepatah, walaupun kita mengaji seminit pun, ibadat yang kita buat dengan tujuan nak suruh Tuhan terima. Dan Tuhan, bila kita Tuhan terima ibadat kita, hak itulah menjadi harta benda kita di akhirat kelak. Orang panggil harta benda, orang panggil cagaran, orang panggil asid kau bergapo semua sekali, itulah benda. Jadi kalau Tuhan tak terima, apa sebab bergapo? Lapar kepong saja, lapar kering muka saja. Sebab itulah belum daripada kita nak puasa sunat, kita wayak tok laki dulu boleh ke tidak. Kalau tok laki kata tak boleh, tak sah. Wa in kharajat min baitiha bighairi iznihi la'anatha al-malaikatu hatta tarji'a ila baitihi aw tatub. Kalau dia tubik perempuan ni keluar daripada rumah dia dengan tidak seizin tok laki. Tok laki kata jangan pergi ke mana lah. Kelip-kelip tak ada rumah. La'anatha al-malaikatu, malaikat semua, malaikat langit laknat belaka, hatta tarja'a, berhenti dia balik semula ke rumah, au tatuba, ataupun dia bertaubat. Minta maaf lah abang, amo tubik, minta maaf lah banyak-banyak abang, amo tubik kan gini salah, amo tak ingat lah berapa. Tak apa kalau tok laki ni terima taubat, tak apa. Kalau tak terima taubat kat sepanjang-panjang hayat kita disupuh oleh malaikat. Bukan seorang dua malaikat, al-malaikatu, segala malaikat langit, segala malaikat bumi. Fahuququz zawji 'ala zawjati kathiratun. Oleh itu kesimpulan kata dia, hak tok laki yang mesti dipikul oleh bini banyak. Wa ahammuha amrani. Kata dia yang paling pentingnya dua perkara ya. Walaupun tanggungjawab isteri terhadap tok laki ni banyak, tapi kalau kita nak kecil jadi bunyi dua perkara je. Yang pertama kata dia, ahaduhuma as-siyanatu was-sitru. Kau yang pertama yang jadi nombor satu yang kata dia ialah jaga diri dan tutup diri. Jaga diri, jaga tubuh dan jaga maruah, jaga air muka dan jaga tubuh. Ini perkara mustahak bila kita ni jadi bini orang. Jaga diri, tubuh kita dan jaga air muka kita, nama baik kita mesti jaga, jangan dicabuli hormatan kita. Wal akharu tarkul mutalabati mimma wara al hajah wa ta'affuf an kasbihi idza kana haram. Kata dia, selaginya nombor dua, jangan duk minta dengan tok laki benda hak tidak perlu. Benda hak tidak menjadi keperluan tak sesuai waktu bik depan tok laki. Benda hak tidak menjadi keperluan kita. Hak tok laki nak beri juga alhamdulillah. Tapi nak minta benda yang bukan satu perluan, jangan kata dia. Wa ta'affufu an kasbihi idza kana haraman, dan juga kena tunjuk berjuru.
kena tunjuk kita ni hati baik mengenai dengan perusahaan tok lelaki. Kalau perusahaan dia kerja tok lelaki ni kerja tak betul. Tok lelaki kita pasal kerja tak molek. Kerja bagi haram lah kita kira. Kerja pak judi, kerja tempat buat arak, kerja tempat berapa. Tempat judi, tempat haram lah maknanya. Bila kita tahu tok lelaki dia, tok lelaki kita ni buat kerja benda haram, kita kena ta'affuf. Ta'affuf maknanya kita kata abang ambo tak sih kau ni abang. Kerana ambo tahu abang cari duit dengan cara tak betul. Jadi ambo tak sih kau ni ambo okey lah. Ambo nak makan sendiri, belalah ambo tunggu sambal makan nasi. Tapi sifat kata barang haram hok abang buat balik ni, ambo minta maaf ambo tak sih masuk lekung ambo. Kerana bila masuk lekung ambo gak jadi daging darah, jadi air susu anak gitu gini, maka ambo tak sih wipek kok pada anak ambo air susu yang lahir daripada makanan haram. Wayak betul kata lelaki gitu. Biar bini lebih lebar daripada tok lelaki. Biar cakap kau bini tu mana orang panggil ajar tok lelaki ni pula. Mudah-mudahan orang jantan ni bila dia tengok bini dia berjuruh, bini dia orang panggil soleh, mukmin ke apa semua sekali, dia akan lembut hati dia. Itu dia tu. Kata dia ceritanya, kana ar-rajulu wa kanat 'adatun nisa'i fi salaf idza kharaja ar-rajulu min manzilihi taqul lahu imra'atuhu wa ibnatuhu iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbiru 'ala al-ju' wa ad-durr wa la nasbiru 'ala an-nar. Kata dia orang puan jamin hari tu. Tu yang kita ni bawa cerita orang jamin hari tu, orang puan jamin hari tu. Kerana rajul, bila seorang untuk lelaki keluar daripada rumah untuk cari rezeki, untuk cari makan lah kita panggil, orang tina dia atas apa ke pintu dan pesan kepada untuk lelaki. Sama ada orang tina dia sendiri pesan ataupun anak puan dia pesan, iyyaka wa kasbal haram. Abang ingat sikit, jangan duk cari pitih melalui cara haram. Fa inna nasbiru 'ala ad-du' wa ad-durri. Kerana kami di rumah ni, baik ambo sebagai isteri, anak-anak sebagai anak-anak, kami boleh lapar dan boleh susah, tapi wala nasbiru 'ala an-nar, tapi kami tak boleh ni api neraka. Bila abang buat balik barang harta tak baik, maka ambo terpaksa makan, ambo terpaksa minum, ambo terpaksa pakai. Barang ni sah neraka. Jadi pada duk masuk neraka, baik kita berlapar lah abang. Walaupun boleh makan lebih kurang tak apa, lapar-lapar sikit pun tak apa, makan tak sedap sikit pun tak apa. Kami kata retina, kami anak beranak boleh dengan susah dengan makan lapar tak apa, tapi nak kau masuk neraka ke dia asal boleh makan sedap, minta maaf lah abang, ambo tak si. Ni orang retina jamin hari tu selalu pesan ke tok lelaki pagi hari, bila tok lelaki start mutu mana nak buat kerja tu, dia beringat dah tu. Jadi perempuan macam ni orang panggil perempuan yang soleh. Peringat semua ke tok lelaki, hasil daripada tok lelaki dia beringat tak cari harta yang haram, maka dia pun jadi selamat makan harta halal, bini dia pun selamat kerana makan halal, anak cucu dia pun selamat kerana makan bagi halal. Itu dia duduk. So, yang keduanya, wa hamma rajulun min as-salafi bis-safar fakariha jiranuhu safarahu. Faqalu li zawjati lima tardayna bi safarihi wa lam yada' laki nafaqatan. Cerita lagi berkata dia. Satu orang zaman hari tu nak pergi berjalan jauh. Jiran-jiran dia nya tak setuju dia ni pergi. Kerana boleh jadi jiran dia tahu kalau tok lelaki dia tak ada rumah gak. Makan minum rumah orang ni gak, tak ada lah. Maka pokok dia lah kena tanggung pula. Dekat dah orang berjiran okey. Jadi bila jiran-jiran dengan khabar kata tok lelaki kawan nak pergi berjalan jauh gak, pakat gaya dah, jangan duduk pergi jauh lah. Lalu pokok ni kata, kakung kata, bapa yang mu setuju tok lelaki mu pergi jauh, sedangkan tok lelaki mu tidak tinggal pitih mak kamu. Walam yada' laki nafaqatan, tok lelaki mu tidak tinggal pitih samah dua keseria dua untuk nak pergi berjalan jauh ni. Faqalat zawji munzu araftuhu akalan wa ma araftuhu razzaqan wali rabbun razzaqun. Bininya kata dia nak pergi jalan jauh ikut dia lah. Dia nak tinggal piti tak setinggal piti ikut dia lah. Kerana kata dia sejak ambo belaki bini dengan dia ni, ambo tahu dia ni jom makan je, bukan jom beri rezeki kata dia. Kata bini. Sekat-sekat ambo belaki bini dengan dia, ambo tahu dia ni cumanya jom makan, tidak jom beri rezeki. Yang beri rezekinya Allah, bukan tok lelaki ambo. Muslimat hanya nak gitu ni.
muslimat ni. Kalau jumpa perempuan lagu ni ngak boleh dah ni buat gapo panggil buat bini, buat isteri, buat mok bagi anak boleh dah ni. Panjang lagi cerita dia ni. Kita berhenti sekat tu dulu. Asal kita siapa dah.